syarikat media dan organisasi berita di negara ini telah mengalami perubahan yang amat pesat. Hari ini, kehadiran media cetak dan media elektronik telah dilengkapi dengan kehadiran media dalam talian. Demokrasi media dan kebebasan bersuara benar-benar menjadi kenyataan. Kepada para wartawan yang telah melakukan kerja-kerja mereka secara beretika dan bertanggungjawab, semasa PRU 13, saya ingin merakamkan penghargaan dan pujian kepada mereka. Penyebaran pelbagai bentuk, pembohongan, fitnah dan hasutan kebencian, terutama sekali dalam media sosial, sesungguhnya tidak menguntungkan sesiapa. Aliran ini jika dibiarkan berterusan akan mendatangkan kesan buruk pada masa depan negara. Tidak dapat dinafikan bahawa isu yang melanda pemikiran rakyat ketika ini adalah pemahaman demokrasi dan hak kebebasan bersuara. Perkongsian idea dan maklumat secara pesat ini telah menyedarkan rakyat untuk mendalami dan mendekati isu-isu penting seperti hak asasi manusia dan juga yang bersabit dengan hala tuju dan pembinaan sebuah negara bangsa. Pada satu sudut, corak tenaga baru yang datang daripada pergerakan terkini kebebasan bersuara ini adalah sesuatu yang sangat penting dan positif kepada kemajuan negara. Cuma maklumat yang disalurkan perlulah tepat, sahih dan benar. Yang menjadi tanda tanya sekarang ialah cara perkongsian cerita dan teguran tersebut dibuat. Adakah ia gah dengan fahaman liberal, modernisme dan agresif sehingga kita lupakan keunikan cara kebebasan bersuara kita sendiri. Bagi menangani soal cabaran kematangan, kita perlu memastikan perjalanan media sosial tidak terus disalahgunakan. Kita perlu mewujudkan satu suasana yang melambangkan wujudnya prinsip dan nilai kebertanggungjawaban terhadap apa saja yang disiarkan di dalam media sosial. Untuk itu, saya ingin melontarkan kepada rakyat dan kalangan pengguna media sosial untuk mencadangkan apakah bentuk kawalan positif yang perlu kita laksanakan bagi memastikan nilai kebertanggungjawaban itu wujud dan maklumat yang disampaikan adalah tidak melanggar sebarang undang-undang. Kerap kali wujud ramai penulis anonymous di dalam media sosial yang ada kalanya bersifat nakal dan ada kalanya mereka menggunakan peluang ini untuk menyebarkan maklumat yang mengandungi unsur fitnah yang boleh merosakkan keharmonian rakyat. Keadaan ini berbeza dengan media arus perdana yang mana pengamal media terikat dengan etika kewartawanan yang menjadikan mereka sentiasa berwaspada dalam penulisan dan penyampaian maklumat. Cadangan yang dikemukakan itu nanti, saya harap ialah tidak bercanggah dengan Akta Komunikasi dan Multimedia seterang jaminan MSC Malaysia yang menegaskan tiada tapisan terhadap internet dilakukan. Dalam hal ini, suka saya jelaskan juga bahawa kerajaan tidak akan mengambil tindakan melesenkan portal berita sebagaimana yang telah diambil oleh negara jiran kita. Namun, bagi memelihara keharmonian nasional, kerajaan akan menguatkuasakan undang-undang sedia ada bagi memastikan bahawa mana-mana pihak yang cuba menanam kebencian menggunakan elemen ras, agama, bahasa ataupun memperkecilkan institusi raja berperlembagaan maupun cuba subvert sistem demokrasi berparlimen boleh diambil tindakan. Kerajaan perlu kreatif dan inovatif di dalam menguruskan realiti baru ini. Saya memerlukan tuan-tuan dan puan-puan untuk menjadi pemudah cara ke era demokratik yang lebih matang di tanah air tercinta ini. Kebebasan bersuara perlu diamalkan dengan penuh etika dan bertanggungjawab dalam konteks wujudnya pelbagai fault line nasional seperti ras dan agama. Pada analisa akhirnya, suara rakyat amat penting untuk pembinaan sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Oleh itu, para wartawan harus bijak mengetengahkan isu-isu yang lebih utama, malah boleh menjadi orang tengah dan perantara berkesan
di antara rakyat dan kerajaan dalam menyampaikan maklumat, hasrat serta prakarsa yang dilaksanakan oleh kerajaan kepada rakyat.